Hai, selamat datang ke Kudani Juals. Boleh saya bantu? Bang, saya Ya. nak jual surat pajak lah kat sini. Oh, di sini memang menerima surat pajak kesemuanya yang anda ada. So, surat pajak tu adakah tamat tempoh? Ya, surat pajak tu dah tamat tempoh. Oh, Boleh surat ke? pajak tu tamat tempoh, so kita tak terima. Macam kalau akak dengan abang, perlu dirinilah sebelum tamat tempoh tu. Kalau akak dengan abang ada surat pajak daripada RNU, bank, konvensional dan lain-lain, kita menerima juga dengan harga yang tinggi di pasaran nombor 1 Malaysia. So, akak dengan abang, kita orang terima juga dengan emas terpakai. Macam emas lama, emas pusaka, emas patah dan macam-macam lagi. Gold, silver, dinar dan lain-lain, kita beli juga dengan harga tinggi. Kalau akak dengan abang berminat, datang je terus on the spot, kita orang bayar depan mata. Proses mudah, cepat dan telus. Ada apa-apa lagi bang? Boleh saya bantu? Setakat ni tak ada. Saya nak pergi ambil surat pajak dulu lah. Okey, boleh. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih.